Payah naik kapal terbang jauh-jauh. Hari ini kita nak main salji kat Shah Alam je. Bolehlah nak buat rasa-rasa walaupun bukan salji betul pun. Let's go. Pada pagi tu, kami ikut ayah kami pergi sembelih lembu 2 ekor di rumah kawan ayah saya untuk kenduri kahwin anaknya. Kami makan kenduri jam 2 petang. Kami terus pergi ke ICT Shah Alam. Sebelum pergi ke Snow Village tu, kawan-kawan perlu membawa baju sejuk, glove dan pakai kasut sebab suhu dalam tu sejuk. Negatif 8 Celsius. Kalau tak sampai 5 minit kawan-kawan dah tak tahan nak keluar daripada Snow Village. Rugi tau. Bayaran masuk di sini RM10 satu kepala. Tak kisahlah dewasa atau kanak-kanak dan boleh duduk dalam ni berapa lama yang kita nak. Kawasan dia kecil tapi best lah untuk seronok-seronok. Yelah cuaca Malaysia panas kan. Tengok tu adik saya semua seronok main snow. Aura tak tahan sejuk, pakai baju berlapis-lapis tu. Saya steady je sebab lahir dekat overseas. Adik saya sampai tak nak keluar sebab seronok menikmati snow. Mimi saya mula-mula tak pakai jaket tapi tak sampai 5 minit mula mencari jaket sebab tak tahan sejuk. Itu saya Haura. Nampak tu ada salji turun. Best. Saya pegang salji. Main baling-baling salji. Tengok saya pegang salji. Haura ni makan salji pula. Ada bas di situ berwarna merah. Itu saya berada dengan kakak Hana. Apa yang seronok? Seronok dan sejuk. Sejuk ke apa? Best lah. Ada ni gembira sangat bermain salji dengan melompat-lompat dengan saya. Abang ni baling snow dekat Walid pula. Sini, bye. Sini lah. Bye. Aura. Itu saya dan Walid di hadapan kuda. Itu saya tengah filem-filem Korea. Aura, bye-bye Umi. Umi pun tengah nak filem-filem Korea ke tu? Kami duduk dalam ni sekitar 30 minit je sebab adik saya Haura tak tahan sejuk. Ikutkan kami boleh je main sebab kami pakai pakaian snow. Selepas tu kami makan Korea di ICT Shah Alam. Yelah lapar lepas main snow sejuk-sejuk. Tengok abang tu makan seorang-seorang. Tak ada orang pula tu. Abang ni makan apa tu? Lepas tu kami main pula skuter di dalam mall. Tengoklah tu, kami je yang main kat situ. Kebetulan tak ramai sangat orang. Tengok abang saya, asyik dia je main. Asyik main je abang ni. Nasib tak nanggung orang. Dah lah bawa ada ni tu, hati-hatilah. Saya lari sebab abang saya kejar. Abang ni tak langgar orang pula. Tu ada ni. Ini kita tunjuk rambut ada ni pula.
Itu saja travelog kami kali ini. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.